Jawab satu gambar. Wah. Yang bawah. Satu, dua, tiga. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan kitab waliwalidayya walashadil wajibati alayya walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ansari Rasulillah wal muhajirin ma'a Rasulillah. Summa ila rusyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Summa ila rusyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa usulihim wa furuhihim. Summa ila ruhi al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa walidina wa walidihim. Summa ila ruhi Syekh Muhammad bin Muhammad al-Azhar wa Syekh Abdul Rahman ad-Dibai wa Syekh ila Syekh Ja'far al-Barzanji wa sallimu taslima.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة، يا وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب اغشنا بنوره، يا رب حفظنك وأمانك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بقدره الضعيف. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكامه والعجائب في ترتيب التركيب الحاسه القوالب. خلق موحا وعزما وعددا وعرقا ولحما وجدا وشعرا ودما بنظم مختلف متركب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك مشفع في القيامة. السلام عليك مظلل بالغمامة. السلام عليك مشفع في القيامة. السلام عليك مظلل بالغمام. السلام عليك، السلام يا السلام كشفاعة وعدم ضلالي يا نبي يا رسول. اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا اشفع لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. يا
الخلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ولآلي كوني أنس وسرور عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا رعيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبداعي يا إله مرحبا جد الحسين ودينا نجا سبيلي والسلام المستمر صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم الله denganmu alam bergemerlapan zahir batin dengan nur nikmat dan kau yang indah lagi sempurna. Bagaimana selawat Allah ke atasmu, selawat jua pada ahlimu dan sahabatmu.
يا غرامي صلاة لنطق التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنطق التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنطق التعيين بأهل كن فيكن يا غرامي نبيك أسى تكفيني من أهل كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين صلاة بالسلام المبين لنطق التعيين يا ربي صلاة بالسلام المبين لنطق التعيين يا ربي صلاة لم تزل تثنى عليك كمطر نسيم هدى إليك صلاة لم تزل تثنى عليك كمطر نسيم هدى إليك صلاة بالسلام المبين بلطف التعيين يا ربي صلاة بالسلام المبين بلطف التعيين يا Jadikanlah kami esok di hadapan di dalam golongannya. Jadikanlah lisan kami selalu memuji dan menolongnya. Hidupkanlah kami selalu berpegang pada sunnahnya dan mentaatinya. Dan matikanlah kami dalam keadaan tetap cinta kepadanya dan termasuk di dalam golongannya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersamanya, kerana beliaulah orang pertama yang akan memasukinya. Tempatkanlah kami bersama Nabi besar Muhammad SAW di dalam istana syurga, kerana beliaulah orang yang pertama kali menempatinya. Dan berilah kami rahmat, kasih sayang pada hari Nabi mensyafati para makhluk. Lantas Engkau memberi rahmat kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk berziarah kepadanya setiap tahun. Dan janganlah kami Engkau jadikan golongan orang yang melupakan Engkau dan melupakan Nabi Muhammad SAW meskipun sekejap. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan seorang pun yang berada di majlis kami ini, melainkan Engkau bersihkan dosa-dosanya dengan air taubat, dan Engkau tutupi keaibannya dengan selendang pengampunan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya ada bersama kami pada tahun yang lalu, yaitu saudara kami yang telah ditakdirkan kembali kepadamu. Maka jangan Engkau halangi mereka dari pahala pada saat ini dan keutamaannya. Ya Allah, belas kasihanilah kami apabila kami menjadi penghuni kubur. Berilah kami taufik untuk beramal soleh dan kekal selamanya sepanjang masa. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang selalu mengingati nikmat-nikmat-Mu dan mensyukurinya serta ingat akan hari menghadap kepadamu.
hidupkanlah kami selalu tekun mentaati perintah-Mu. Dan bila Engkau matikan kami, maka matikanlah kami selamat dari fitnah dan kehinaan. Akhirilah dari air telaga Nabi Muhammad SAW yang merupakan satu minuman segar yang menghilangkan rasa haus sudahnya untuk selama-lamanya. Hubunganlah kami kelak di hari kiamat di bawah benderanya. Ya Allah, kerana Nabi ini ampunilah kami dan bapa-bapa kami serta ibu-ibu kami, guru-guru kami dan yang mengajar kami serta orang-orang yang mempunyai hak wajib atas kami, serta kepada seluruh orang-orang mukmin lelaki-lelaki dan perempuan dan orang-orang Islam lelaki-lelaki dan perempuan, baik mereka masih hidup ataupun meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau-lah Zat yang Maha Pengabul segala hajat, pengampun segala dosa dan kesalahan. Wahai Zat yang paling penyayang dari para penyayang. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Nawahu biha subhanahu. Dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat at-tafrijiyah yang tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil turabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allah jadikan kita manusia. Allah tak jadikan kita Doraemon, ya, Labubu, Boboiboy, kayu kayan, batu batan. Allah jadikan kita manusia. Kenapa dengan manusia? Kita ni adalah khalifah. Apa dia? Khalifah. Khalifah ni apa? Pemimpin. Apa dia? Pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Ni depan saya ni bakar-bakar, ya. Khalifah ini pemimpin, tidak dilantik di kalangan, walaupun laut yang luas tidak dilantik lautan yang luas menjadi pemimpin. Gunung Ganang tidak dilantik menjadi pemimpin. Langit yang luas tidak dilantik menjadi pemimpin. Ya, tersilap makan. Allah Ta'ala bagi ilmu khas pada dia. Tak pernah lagi FYP masuk dekat TikTok. Lembu tersilap makan, dia makan KitKat. Tak pernah. Kerana lembu dia tahu makanan dia rumput. Begitu juga ikan. Dia tidak perlu pergi sekolah. Tidak ada sekolah untuk ikan. Dia tidak perlu pergi sekolah, tetapi dia tidak pernah sesat. Dia tidak perlukan 4G, 5G, internet yang strong. Dia tidak perlukan, ya, rangkaian internet yang namanya apa dia? Google Location dan juga Waze. Ya, tetapi dia tidak pernah sesat selamanya. Begitu juga burung, dia tidak perlu sekolah, maka dia boleh terbang walaupun dia tidak ada kelas untuk terbang. Tetapi manusia, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tak nak menanggung peritnya belajar, maka dia perlu menanggung peritnya bodoh seumur hidup. Sebab itu kita datang kemari untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu. Talibul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka kita, bila mana kita tumbuh, mana kita lahir, kita membesar, mula-mula kita masuk kepada zon BBNU. Tahu BBNU? YTJT. Yang tahu je tahu. BBNU maksudnya budak-budak baru nak up. Bila mana kita mula membesar, lalu kita melihat orang main ML, kita pun push rank, tetapi kita knock dark system dan beban. Ini dia. Ya, kita membesar dalam keadaan apa dia? Dalam duduk dari depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik, untuk kita belajar. Kenapa saya ada di dunia ni? Bila tengok orang lain ada smartphone, ya, kita sedih, kita pakai telefon kentang, orang lain pakai telefon sultan. Kita tengok orang lain ada jam mahal, kita cuma pakai jam murah yang kita beli di TikTok dan Shopee daripada made in China.
Kita tengok kawan-kawan kita mempunyai pakaian-pakaian serak, pakai baju Melayu, jenama Elra dan bulan bintang dan bulan purnama, sedangkan kita cuma beli di Shopee saja. Jadi hadirin sekalian, hari ini saya terpanggil sempena dengan sambutan Maulid Rasul untuk sama-sama kita belajar kenapa kita duduk di dunia ini. Saya nak maklumkan, pada awal Rasulullah SAW diutus kepada kita semua adalah untuk sebagai guidance, sebagai satu, ya, kita kata manual book, ya, ataupun kita kata panduan, ya. Kenapa kita ada di sini, buat apa kita di sini, apakah tujuan kita, di manakah perjalanan kita, dan apakah jalan, di manakah jalan yang sepatutnya kita perlu lalu. Jadi hadirin sekalian, hidup kita pernah dalam kandungan mak kita 9 bulan dalam air. Macam mana kita bernafas? Siapa boleh jawab? Dia boleh jawab, cepat. Macam mana al-insan? Ya Astagfirullahaladzim. Adakah kita ikan 9 bulan dalam kandungan, masa itu jantung dan paru-paru belum beroperasi, tapi kita mampu bernafas di dalam air? Wow, bukan 1 minit, 2 minit, 9 bulan dalam perut ibu kita. Siapa boleh jawab? Dia boleh jawab. Itu dia. Okey, dengan izin Allah, senang kau jawab. Okey, baik, jawapannya melalui tali pusat yang bersambung dengan ibu kita. Ini adalah satu knowledge yang perlu kita tahu. Okey, subhanallah, ya. Kemudian kita keluar alam yang ketiga. Sekarang kita berada di alam dunia, ya. Alam dunia kita lahir dalam keadaan mula-mula gigi pun tak ada. Bila tumbuh gigi, mak ajar cakap. Dulu tak tahu cakap, cuma au. Cuma tatih, cuma nak cucu. Tak pandai cakap. Bila membesar, mak ayah ajar cakap, dah pandai cakap, melawan cakap mak ayah. Zas kat situ. Ini dia. Padahal dulu cakap pun tak pandai. Membesar dalam keadaan kita tertanya-tanya, kenapa kita di sini? Ada di kalangan kita yang kadang-kadang terlalu sad, terlalu sedih. Why? Kenapa saya tak good looking? Sedangkan Allah Ta'ala sebut, ya, Allah Ta'ala jadikan kita ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Kalau tak percaya, pergi zoo, letak tapir sebelah. Siapa lagi handsome? Kita ke tapir. Siapa cakap tapir, dia tak bersyukur. Sedangkan Allah jadikan kita sebaik-baik ciptaan. Okey, ada di kalangan kita asyik kena tinggal je. Kau kenapa? Saya dah 3 kali dah kena tinggal. Bayangkan Ustaz, saya ni yang muka patah amin ni pun patah hati, kan? Kena tinggal juga, ya. Saya nak sebut tentang yang di kalangan kita yang putus asa duduk di dunia ni, rasa macam nak mati. Jangan. Kita ada fungsi, kita ada tujuan kita. Tarik tu pun ada tujuan jadi baja. Ni debu-debu yang kat dinding ni pun ada tujuan, boleh buat tayamum. Takkan kita manusia ni tak ada tujuan? Allah Ta'ala jadikan manusia ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Kenapa? Ya, dia tidak akan mampu jawab soalan itu sampai dia mati. Allah bebankan dia. Sebab apa dia? Sebab dia tak redha dengan ketentuan. Baik, duduk di dunia ni kan, siapa redha? Siapa setuju? Dia bangun pagi je, kan orang mukmin. Kena faham, kita sekarang berada di alam dunia, kata Piramli, alam cobaan. Kita sekarang berada di alam dunia. Sekejap lagi kita masuk alam yang keempat, iaitu alam barzah. Dan alam yang kelima, alam akhirat. Alam barzah lebih kurang 4 jam lagi. Macam mana boleh jadi 4 jam lagi? Sesiapa yang kat bawah tu, betul ke betul? Ada subtitle kat bawah tu. Sebab tu saya faham Ustaz, Al-Quran dah lama ada subtitle, tak pernah menangis pun. Zat kat situ. Betul ke betul? Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, kita sekarang berada. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara kamu? Rasulullah SAW menjawab, bahkan kamu adalah sahabat-sahabat aku. Saudara-saudara aku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepada aku. Siapakah mereka?
kita semua, kita tak pernah lepak Discord dengan Rasulullah, kita tak pernah push rank dengan Rasulullah, kita tak pernah main ML, FF dengan Rasulullah, kita tak pernah lepak kedai kopi dengan Rasulullah, tapi kita dapat rindu dan juga berselawat dan beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Kitalah manusia yang Rasulullah rindukan 1400 tahun dahulu. Rasulullah SAW ini sekalian dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah lahir dalam keadaan kehilangan bapa, dalam kandungan ibunya lagi kehilangan ayah tercinta. Kemudian lahir membesar, ketika mana ibunya ziarah makam bapanya, Rasulullah telah kehilangan ibunya di Abwa. Kemudian Rasulullah dijaga oleh atuknya sehingga umur 8 tahun atuknya pula meninggal. Kemudian dipelihara oleh bapa saudaranya Abdul Muttalib. Kemudian dijaga oleh Allahumma salli ala Abu Talib. Abu Talib bapa saudaranya jaga sampailah Rasulullah berumur 51 tahun. Kemudian merasa memindahkan batu Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Itu peristiwa yang dirakamkan ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Kemudian ketika mana Rasulullah SAW berumur 40 tahun, Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Apa itu Ustaz sebelum ni belum jadi Rasul? Belum. Apa itu sebelum ni Rasulullah apa? Rasulullah Nabi. Ada beza ke Nabi dengan Rasul? Yes. Nabi adalah seorang yang telah mendapat wahyu, yang mendapat kita kata perintah untuk diri sendiri saja. Adapun Rasul adalah seorang yang telah mendapat perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu dia. Maknanya umur 40 barulah diperintahkan untuk menyampaikan risalah agama kepada seluruh umat. Bayangkan, waktu tu Islam tak ada lagi. Rasulullah adalah manusia pertama dapat Islam dalam keadaan masyarakat Arab ketika itu masyarakat jahiliyah. Macam mana Rasulullah SAW nak ajak orang ni yang mana apa dia? Yang mana anak-anak wanita kalau lahir dibunuh, ditanam hidup-hidup. Yang mana ketika itu kita kata masyarakat jahiliyah, dia punya apa dia? Dia punya amalan dia sembah apa dia? Sembah patung, sembah berhala. Macam mana Rasulullah SAW? Bayangkan kamu Islam, kamu manusia pertama Islam. Macam ni. Dan juga mak saya mati, kemudian dibakar. Dalam mati dibakar, masuk dalam kubur nirvana kena bayar 220,000. Dia kata hidup susah, mati pun susah dia. Dia kata saya nak masuk Islam. Kita muliakan Islam kerana membezakan kita manusia ataupun binatang adalah solat. Membezakan apa? Membezakan seorang itu Islam dengan tak Islam adalah solat. Dan membezakan seorang itu binatang ataupun manusia adalah solat. Tak percaya tanya babi, lembu, kambing, anjing. Lembu-lembu, kambing-kambing, awak sembahyang ke tak sembahyang? Betul tak? Kalau lembu, kambing tak sembahyang, tak apalah sebab dia lembu. Tapi kalau manusia tak sembahyang, dia macam apa? Saya tak cakap. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kal an'amu balhum adal, macam binatang. Manusia ni boleh jadi macam binatang, bahkan teruk lagi daripada binatang. Sebab apa dia? Binatang memang dia binatang. Dia tak sembahyang, dia memang binatang. Tapi kalau manusia tak sembahyang, lebih teruk daripada binatang. Membezakan seorang itu manusia. NGV apa? SVG. Seluar SVG, spender SVG, baju SVG, sling bag SVG, dompet SVG, stokin SVG. Mahal kan SVG kan? Mahal kan? Boleh lah, pakai lah. Pakai mahal lah juga kan? Tapi tak sembahyang. Nampak tak? Walaupun kita punya bukan brand SVG semua, cuma LG ni je. LG ni beli kat TikTok kan? Murah. Baik, Allahumma salli ala. Maaf ya, saya bukan pro-Allahudin. Allah kalau sayang pada seorang, Allah sibukkan dia dengan Allah. Allah kalau sayang pada seorang, Allah ilhamkan dia untuk banyak boleh ingat Allah, sebut nama Allah. Kita kalau orang sayang, kita kalau sayang orang, kita suka tak orang sebut nama kita? Suka. Tapi kalau tak suka, disebut nama, maknanya tidak ada pemberian yang lebih besar daripada itu. Kalau setakat dapat iPhone 17, motor Y-Suku, motor R1, dapat duit banyak, kereta banyak, mati hari ni semua tinggal. Nothing.
percaya? Jalan sikit, ya. Saya nak tanya rumah besar ni siapa punya? Arwah dah ni. Ni kilang besar ni, arwah dah. Ni motor arwah ni, baru je kemalangan Honda dia. Arwah dah. Ni apa yang ada jawatan banyak ni, arwah juga, baru meninggal. Dunia. Abang tanya, ada tak seorang manusia di dunia ini yang memiliki kunci kekayaan dunia satu dunia? Ada tak? Tidak ada. Tapi sembahyang, siapa solat 2 rakaat pagi tadi, pada subuh pagi tadi 2 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat, maka Allah Ta'ala kurniakan lebih baik daripada dunia dan sisinya. Lebih baik. Lebih baik daripada iPhone 17, lebih baik daripada apa tu, SVG. Ustaz takut terbalik, satu SVG, satu SGV helmet. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi sebab itu dalam ramai-ramai ni ada di kalangan kita yang sebelum tu masuk saja dunia, boom, tanah ni dunia ni kan, dia tengok kita huha duk karaoke, duk sana tak mau sembahyang. Dunia ni duk berhati je. Tunggu dunia ni yang kita pijak ni, tunggu kau masuk dunia ni, kita masuk saja tanah ni, boom, tanah ni kanan kiri, boom, rapat, usuk kita kanan dan kiri menjadi rata. Dia tunggu je. Dulu Allah Ta'ala bagi penglihatan percuma, pendengaran percuma, bercakap percuma, berjalan percuma. Ada hati nak langgar Allah, tinggal sembahyang, masuk je dalam kubur, boom, menjadi rata. Ini dia. Kemudian ular mula tunggu. Yang namanya kubur menjadi sebahagian daripada kawah-kawah api neraka. Itu baru checkpoint pertama. Baru kubur. Belum yang namanya apa dia? Lepas kubur, kena pula berdiri di mahsyar ribuan tahun. Untuk yang namanya apa dia? Untuk yang namanya tunggu hari penghisapan. Itu baru yang namanya mahsyar. Belum hari penghisapan. Belum menyerahkan buku catatan amal. Itu baru penyerahan buku catatan amal. Belum kena meniti titian sirat, satu perjalanan ribuan tahun yang di bawahnya kawah-kawah api neraka. Nampak? Itu banyak lagi destinasi, ada checkpoint. Bukan kita duduk ni, alah Ustaz, saya nak mati je lah. Ingat, mati senang ke? Siapa yang mati bunuh diri, dia akan dihukum seperti mana dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan terjun dari tempat yang tinggi, maka dia dibangkitkan dalam keadaan dia kena terjun sampai bila-bila. Kalau dia mati, dia ambil pisau, dia kelar kat leher, maka dia mati. Besok dekat akhirat, dia akan pegang pisau yang dia akan kelar sampai bila-bila. Ingat, selesai ke? Ustaz, saya putus cinta, saya nak mati je, bunuh diri lah. Mana? Kan banyak kan Yuyu yang mana dia stres apa semua, dia terjun. Banyak kes-kes dekat Yuyu minta maaf sini, minta maaf, tak ada tak. Sebab tu saya bagi penerangan ni, supaya tak ada orang yang terjun. Stres banyak, bunuh diri jangan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Okey, oleh kerana masa yang mencemburi. Okey? Jadi Ustaz sekadar itulah perkongsian Ustaz boleh kongsikan. Okey, Ustaz harap perkongsian Ustaz ini dapat memberi muhasabah pada kita semua. Untuk adik-adik yang selama ni mungkin tinggal sembahyang, ringan-ringankan sembahyang, sayangilah sahabat-sahabat anda. Kita antara kawan yang paling terbaik di dunia ni bukan orang yang ajak ML, push rank, bukan. Tapi orang yang boleh ajak kita solat. Itulah kawan yang paling terbaik atas muka bumi Allah Ta'ala. Kalau anda jumpa kawan yang ingatkan tentang solat, saya nak bagi tahu, saya ulang, tidak ada kawan yang lebih baik daripada kawan yang mengajak kita kepada Allah. Nampak? Kawan ajak pergi lepak, ajak isap pot, ajak isap rokok, ajak lepak, ramai. Tapi orang yang ajak kita kepada Allah, tak ramai. Siapa yang ada kawan macam ni, genggam tangan dia erat-erat, maka jagalah dia, maka insya-Allah sama-sama masuk syurga. Dan cenderamata, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Angkat. Okey dah. Takbir. Takbir.